Kalau smartphone korang jadi macam ni, korang kena berhati-hati. Hai guys, balik kembali lagi. Aku nak tanya korang, pernah tak korang notice yang tiba-tiba telefon korang jadi gemuk ataupun tengah syok layan TikTok ataupun social media yang lain? Korang notice yang dekat belakang ni tiba-tiba menonjol. Maknanya bateri korang dah kembung. Bateri kembung ni bukan boleh merosakkan komponen telefon lain, tapi boleh mendatangkan kecederaan juga pada korang. So dalam video ni aku nak share dekat korang apa punca yang menyebabkan bateri korang kembung dan macam mana nak mengelakkan benda ni. Jom aku share. Pertama sekali, punca yang paling common dekat Malaysia ni ialah overcharging. Maksud aku bila korang nak tidur, korang cas dan korang biar je macam tu. Dari malam sampailah pagi. Padahal bila bateri dah penuh, tapi korang biar je, haba dalam tu akan makin naik dan lama-lama bateri boleh menggembang. Kalau korang ada tabiat macam ni, aku sarankan korang dapatkan kabel yang ada auto cut off. Macam jenama Mac Dudu ataupun Maxim. Bila bateri dah penuh, dia akan offkan aliran elektrik. Barulah jiwa korang tenang, telefon pun selamat. Lagi satu perangai yang suka rakyat Malaysia buat ni ialah gunakan kabel cat ayam. Kabel yang tak berkualiti ni, aliran elektrik tak akan stabil dan arus tak sekata. Ini boleh merosakkan komponen dalam bateri dan lama-lama boleh kembung. Kabel ni ada banyak jenis, daripada murah hinggalah mahal. Yang paling penting ialah cari yang berkualiti. Lebih-lebih lagi kalau korang ni yang menggunakan smartphone yang beribu-ribu ringgit, better lah untuk labur sikit untuk dapatkan kabel yang berkualiti. Yang ni hobi rakyat Malaysia yang suka buat, iaitu main sambil cas. Main sambil cas ni boleh melambatkan proses untuk bateri full dan menyebabkan suhu phone overheating. Benda ni boleh mempengaruhi jangka hayat bateri dan komponen lain. Kalau phone korang tu dah suang-suang kuku, bagilah rehat sekejap. Melainkan korang menggunakan smartphone yang ada bypass charging macam ROG ataupun Infinix yang memang khas untuk gaming. Next adalah sebab korang memang dah kena tukar bateri tu. Jangka hayat bateri ni dia tak lama, lebih kurang 2 ke 3 tahun. Kalau korang perasan yang bateri cepat habis atau phone cepat panas, itu tandanya dah minta ditukar. Jangan tunggu dia kembung baru nak tukar sebab dia boleh merosakkan benda lain, contohnya LCD. Tapi sekarang aku notice yang banyak brand yang menawarkan jangka hayat bateri yang lama, 4 ke 5 tahun. Tapi apapun benda ni dia stay bergantung kepada cara penggunaan korang. So guys, antara semua punca yang aku cakap tadi, ada tak tanda-tanda tu dekat telefon korang? Cuba korang komen. Kalau korang nak tukar bateri sepantas 15 minit, korang boleh walk in je dekat Factory Mobile atau klik je link yang aku sediakan dekat bawah tu. Bateri ni dia ada banyak jenis, daripada grade AA sampailah ori. Yang penting bergantung kepada bajet korang. So kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.